Hai, so berjumpa lagi di mana pada pelajaran kita hari ini akan masak dua jenis masakan di mana mereka akan masak samping asparagus Chinese dan juga masak lemak cendawan kukus di mana masakan Melayu dan juga masakan Chinese. So kalau rasa sedap dan tertarik, tolong tengok video ni sampai habis. Dekat sini bukan saja kita akan guna blender ke chopper atau korang. Kita akan juga menggunakan teknik tradisional menumbuk. Macam yang korang tengok ni, bahan-bahan yang ditumbuk seperti kunyit, cili api dan juga bawang putih. Nampak sangat menyerukan ke korang. So dekat sini korang boleh nampak sendiri macam hotel 5 star. So kalau korang berminat, daftar sekarang jadi pelajar IPT Skills sebab kulineri dah dibuka.